Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar dari alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua beza pokok. Satu pokok betik di pasu yang kecil dan satu lagi di pasu yang besar. Ditanam pada waktu yang sama, badia yang sama, air yang sama. Tapi membesarnya berbeza. Sebab apa? Sebab pasu yang lebih besar diberi ruang yang besar, pasu yang lebih kecil diberi ruang yang kecil. Sebagai ibu bapa, kita jangan halang anak kita dari membesarkan potensi dia. Biar dia menghadapi cabaran hidup dia, bimbing dia, jangan halang dia. Jangan buatkan untuk dia. Biar mereka melalui kehidupannya, maka dia akan membesar seperti pokok yang di pasu besar itu. Makin besar cabarannya, makin besar potensi. Jangan kita halang mereka, kerana itu akan membantutkan potensinya.